أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس. Assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat ke? Farah nak tanyalah pada korang semua, faham tak ayat yang Farah bacakan tadi? Jadi insya-Allah Farah akan kongsikan satu aplikasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat, iaitu Think Quran. Yang mana Think Quran ni adalah satu aplikasi yang boleh menambahkan kefahaman kita dalam membaca dan mendengar ayat suci Al-Quran. Kita akan diajar dengan perkataan yang kerap berulang dari Al-Quran. Jika tahu 900 perkataan, insya-Allah kita sudah boleh faham 80% Al-Quran. Cuba guna dalam 15 minit je sehari secara konsisten, insya-Allah dalam masa 6 bulan dah boleh faham banyak perkataan dalam Al-Quran. Sekarang ni Farah tengah buat latihan untuk setiap perkataan yang kita belajar. Jadi yang bestnya kita boleh buat latihan sampai kita faham perkataan di dalam Al-Quran. Bukan tu je, Farah juga boleh tengok perkataan yang Farah dah kuasai. Jadi kepada siapa yang ingin mencuba 3 surah, boleh klik link di bawah. Cepat tahu masa terhad.